Harga emas jatuh teruk hari ini menjunang RM60 dari RM647 pada 17 Oktober. Sekarang di gap hanyalah RM587 per gram. Kejatuhan lebih 9% antara yang paling ketara tahun ni. Ramai panik, ramai gelabah tengok carta merah. Tapi tunggu dulu, adakah ini tanda emas lemah? Hakikatnya, pelabur bijak tahu ini bukan kelemahan, tapi ini peluang keemasan. Video ni khas buat tuan-puan yang takut bila tengok harga emas jatuh dan tuan-puan bermain dengan emosi. Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Ini kenapa pakar kewangan Tuan Aziz Ali kata ini peluang. 5 sebab jelas kenapa kejatuhan ini hanyalah sementara. Pertama sekali tuan-puan, fundamental emas kekal kuat. Bank Pusat Dunia masih lagi beli emas tanpa henti. Yang kedua, USD menguat sekejap. Bila dolar menaik, emas nampak jatuh. Tapi ia hanya sementara. Ketiga, inflasi dan hutang global kekal tinggi. Satu-satunya pelindung nilai tetap emas. Yang keempat, kitaran pasaran biasa dalam sejarah, setiap jatuh emas akan melantun-lantun semula. Maksudnya harga emas untuk jangka masa panjang pasti akan naik. Yang terakhir, waktu terbaik akumulasi. Inilah masa buy the dip. Tambah gram sebelum naik lagi. Jadi tuan-puan jangan ikut panik orang ramai. Ingat, emas tak pernah hilang nilai. Ia cuma bagi peluang untuk kita kumpul lebih banyak ketika harga sedang rendah. Bila orang lain takut, orang pijak tambah emas. Jadi tuan-puan pilih nak panik atau nak ambil peluang. Yang belum mulakan simpanan emas di Publigo lagi, nak mulakan simpanan emas dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, boleh rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.